Daripada konsep itu timbul pula fikrah-fikrah yang lain. Contoh saya nak bagi beza dia. Nanti saya akan cerita detail dekat belakang ni. Saya nak cerita ringkas ya. Saya nak ambil satu ya. Saya nak ambil yang bawah ni. Al-intiqam. Balas dendam. Pada intiqam inilah mereka lahir satu fikrah dipanggil ar-raj'ah yang kat atas ni. Ar-raj'ah. Jadi mereka hari ini menunggu-nunggu kemunculan Imam Mahdi. Yang mereka tunggu-tunggu, yang nama dia Imam Mahdi Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dia kata anak kepada Hasan, anak kepada imam dia yang ke-11. Kalau kita rujuk dalam kitab sirah, dalam kitab Syiah juga, mereka mengatakan bahawa ketika mana Hasan Al-Askari ini meninggal dunia, dia tidak ada anak. Dia tidak ada anak. Kan? Tapi Syiah buat cerita palsu, kata dia ada anak. Anak dia ghaib. Anak dia bila lahir tu terus ghaib. Ghaib kenapa? Takut diseksa, takut ditindas oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah dia imam, dia Tuhan, dia apa semua, kenapa dia takut kan? Kenapa dia lari pada sembunyi pada ni kan? Dia nak semakan dia sebagai sumber rujukan, dia sebagai tempat rujuk agama semua. Kenapa dia sembunyi? Dia nak rujuk kepada siapa? Orang Syiah ni nak rujuk hukum agama dia kepada mereka. Sedangkan mereka okey, lalulah lahir satu idea atau satu fikrah raj'ah. Raj'ah ni mereka mengatakan bahawa kebangkitan, satu kebangkitan sebelum berlakunya hari kiamat. Kebangkitan sebelum berlakunya hari kiamat. Maksudnya bila Imam Mahdi muncul, imam yang mereka tunggu-tunggu tadi muncul, lahir ke dunia ni, muncul ke dunia, dia ketika itu semua pengikut-pengikut Syiah dibangunkan daripada zaman Sayyidina Ali sampai hari ini dibangunkan pengikut-pengikut Syiah. Kemudian semua ahli sunnah ni dibangunkan, termasuklah Abu Bakar, termasuklah Umar, termasuk semua sahabat dibangunkan, dan termasuklah kita yang kita kata, dia kata kita menentang Sayyidina Ali. Semua dibangunkan. Apa tujuan dibangunkan? Tujuan dibangunkan adalah untuk dibalas dendam, diseksa. Kan, diseksa maknanya Sayyidina Ali, Imam Mahdi akan menyeksa semua, dan Sayyidina Ali akan menyeksa Abu Bakar, menyeksa Umar. Dan kenapa? Kerana merampas jawatan dia. Diseksa sampai dia puas seksa, lepas tu disembelih, kemudian dibunuh di depan ikut Syiah, kebenaran Syiah seronok. Adapun orang Yahudi, orang Nasara tidak dibangunkan, tidak dibangkitkan. Itu makna fikrah, satu konsep yang bercanggah dengan kita, satu konsep yang bercanggah dengan kita. Sayyidina Osman. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah begitu sayang kepada Sayyidina Osman, menantu dia. Nah,